Dia datang ke Kuala Lumpur susah, miskin pun. Datang itu nak makan pun tak ada. Sekarang harga barang tinggi. Maknanya pengguna kena buat sesuatu supaya mereka dapat mengubah nasib mereka. Ada kawan saya, dia orang Kelantan. Dia datang ke Kuala Lumpur susah, miskin pun. Datang itu nak makan pun tak ada. Tapi lama-kelamaan, maknanya dia kena ada siapa eloknya rujukan lah. Kalau tak ada kawan pun tak apa, datang PPRM pun boleh. Tapi nak bersungguh, apa yang dia boleh buat untuk menambahkan pendapatan? Sebenarnya macam-macam orang boleh buat. Datanglah kepada kita, mungkin kita boleh nasihatkan. Contohnya, ada seorang ni, dia collect daun pisang aja. Dia potong, dia supply. Kebanyakan supermarket dia supply. Jadi dia orang collect. Anak dia 5 orang pergi ke universiti luar negara melalui duit daun pisang. Jadi kena ada kesungguhan. Yang pentingnya ada kesungguhan nak bawa perubahan. Jadi itu kita kena percaya kalau kita buat, rezeki tu ada. Datang rezeki tu. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasalong.com atau hubungi 019 359 1000.